So Assalamualaikum. Hari ni Bella nak buat konten bersama adik-adik AI Team Bella. So hari ni konten special sikit sebab selalunya korang tengok perempuan je yang make up sesiap dan semua kan. So hari ni Bella nak bagi kelainan sikit untuk konten Bella. Ni Bella nak adik-adik AI laki Bella make up sesama sendiri, berpasangan, dan diorang memerlukan sifu diorang masing-masing, iaitu sifu diorang, mentor diorang kena pilih perempuan mana yang diorang nak ajar untuk diorang make up. Okay. So kita ada berapa orang sini? Syami, Ihin, Aiman, Lokman, Kanda, Ani. Kanda jadi mentor dia. Harry, siapa nama? Makan. Okay, so sabar. Siapa nak make up sesama sendiri ni? Mulakan Kanda. Kanda nak make up siapa? Bintang hamba tadi. Okay, so Harry. Saya nak partner dengan bintang hamba. Siapa? Bintang. Ipan. Okay, so Harry bersama dengan Ipan Daniel dan mentor dia adalah? Aslah. Sini Aslah. Kanda nak pilih siapa? Syami. Okay, so Syami kena make up Kanda dan Kanda kena make up Syami. Siapa mentor? Mentor. Okay. Sofi. Makan bersama dengan siapa? Saya nak lukis eyeliner dekat jebeng Lukman. Okay, so Lokman kena make up Makan kena make up Lokman, dan mentor korang pilih siapa? Pilih share. Okay, share jadi mentor diorang. Seterusnya Aiman memilih siapa? Okay, so Ihin setuju ke tak? Setuju. Okay, so Ihin akan make up Aiman akan make up Ihin, dan mentor dia adalah? Mira. Okay, so Mira akan ajar diorang make up. Dan yang last kali tak ada option, Ani akan make up Elris dan Elris akan make up Ani, dan korang kena pilih mentor siapa yang nak jadikan mentor. Joanna tak kan? Kalau Joanna ada menang lah kita. Joanna. Tika dia je orang nak. Tika. Okay. Satu mentor. Tak kisah nak pilih dua pun boleh. Kalau tak apa benda tahu. Tak boleh Kanda, tak boleh Rina. Tak boleh. Tak boleh. Rina bukan untuk kau lagi. Sabar. Okay, so tadi siapa request tadi? Aiman Aiman nak request apa tadi? Fitra boleh. Tak boleh. Fitra tak boleh termasuk. Okay, jom. Sediakan position kedudukan anda. Let's go. Okay, so inilah dia kedudukan mereka semua bersama sifu-sifu mereka. Dah ready ke yang perempuan? Okay, so rule dia macam ni. Kita akan pergi step by step. Okay, lepas semua orang dah siap dengan step yang pertama, kita pergi ke step yang kedua pula. Diorang nak bercakap. Siapa? Ada. Cakap apa tu? Cakap apa? So, dekat tangan saya, kita tak ada primer apa semua, tak ada Kita tak ada base apa semua. Okay, dekat tangan saya ada skin tint. Dia macam foundation tapi dia light. Yang ni daripada Hourglass, saya beli kat Sephora. Step yang pertama, korang kena pakaikan eyeshadow. Ya. Kalau contoh siapa paling cantik dapat apa? Dapat duit 1,000. Cantik dapat apa? Duit 1,000. Aura 500. Dapat apa? Tapi tak fair kak. Saya dengan Kanda jadi lelaki pun tak handsome. Okay, sabar. Kita bukan tengok kepada handsome ke tak. Kita tengok pada kemas. Dan kita ada di tempat ketiga, 2 dan 1. Of course saya akan bagi duit untuk adik-adik saya. Dah ready semua? 500 orang. Kita pergi ke Ani nak cakap pula Okay. Soalan. Look tu turn into perempuan ke apa? Dia ikut pada dia macam ni. Soalan tu bagus. Dia ikut pada sifu korang ajar apa. Faham tak? Kalau sifu nak Korean look apa semua. Tak kisah. Tak kisah. Dah ready Kita pergi ke step yang pertama. Ihin, depan sikit Ihin. Sabar. Tarik sikit. Lepas tu letak dekat muka dia. Letak kat sini. Sabar, seorang-seorang. Hey! Macam mana nak dapat? Sabar. Hey! Sabar. Duduk. Ihin, dia tak akan makan mentor dalam. Sekejap.
jangan dilarang lucah. Mana mic? Sabar. Mic mana mic? Okey, yang lain sabar. Sabar. Dia lebih kepada ikut hati kak. Dia ikut hati kak. Dia tak ikut mentor, ikut hati. Sabar. Okey, sabar. Ni okey, sabar. Dia tak nak dengar lah cakap mentor. Ni ratakan ni bawah mata dia. Ni tepi keliling ni. Sambil-sambil tu Aiman letak juga dekat Ihi. Macam ni. Ihi tengok merah. Pak. Sabar. Apa yang bawa kita? Kita nak bagi. Sabarlah. Keren tangan. Merokok. Tangan keren. Okay dah. Next. Ini pakaikan Lokman pakaikan. Itu kot. Hati-hati kot tu. Risau pula aku kotnya. Ini. Alah, manjanya yang ni pun. Lagi. Pap. Wah, macam mana? Kenapa tak shoot misai tu dulu? Nampak tajam. Dia nampak pori besar. Ni bukan kota jajing ke? Tengok lawa kan dia plan. Alah, pandailah Riz plan. Tak, masalahnya dia macam jantan tu. Buat gitu Riz. Tak nampak. Saya pun suka lah. Nak make up. Kita boleh jajing. Bibir duk gemam takut aku. Ni. Rambut. Rambut. Wow. Anik punya muka jadi. Okey, Riz pula. Tengok Syafi. Lubang pori kau ni. Wah, udah berdepan lah. Marah-marah Irfan daripada tadi. Kenapa? Sebab Irfan muka dia berkerut hari. Kau jangan berkerut. Macam zombie kamu pisang tu. Dia tanya kak, cara macam dulu dia. Banyak muas saya jumpa kena buat sendiri. Yang dah siap sabar. Tunggu nampak kanda. Cepatlah betul-betul. Aku tak reti nak ajar macam mana. Yang paling tak tenang ni. Ini. Kecoh. Macam tu. Bagus diorang berdua buat kerja dengan senyap je. Sangat tenang. Wah, lu ada style tu. Ya Allah. Dia suruh pandang atas kakak dia masuk ke powder dalam mata. Saya dua-dua tak percaya ke satu sama lain tahu tak? Kita akan pergi ke blusher pula. Kontur hidung tak payah ke? Korang boleh teruskan, tak payah ikut step sebab ada yang lambat. Korang ikut je, make up je semua. Ya Allah, masih kat sini lagi? Astaghfirullahalazim. Saya tak nak jadi mentor dia orang. Dia tebal ni kalau kalah sepak. Ni tundak rata, kecil rata. Okay, good. Kontur ke blusher ke ikut korang? Okay, boleh. Weh kak, patutnya tambah barang tambah Rizal. Tak, Azal makin tambah barang makin tak nampak Rizal. Wajar lah. Ome, satu lain sini. Wah, Lokman macam ada bakat. Okey, okey dah. Wah, betul-betul konsisten diorang berdua ni. Wah. Joanna, kalau Joanna tengok video ni, tolonglah tengok. Tangan lelaki anda memang sangat ada skill ya. Oh, nampak tu. Jangan tidur. Suka dia. Okey, tarik ke bawah. Tarik bagi one line. Wah. Korang tengah buat kening lah sekarang. Suruh buat ni. Okey, ini sila tu. Power Harry makeup. Okey, tengah-tengah. Jangan coklat banyak sangat. Okey. Nampak pun? Wah, boleh dok kalau tenis sikit.
Tenang. Metal aja. Oh, jadi ni jadi. Dah, gaduh dulu ni mesti mesti tengok muka ni. Lu tengok muka aku. Mesti siap kau. Aku siap make up emak lagi sini. Di sini okey ya. Cakap biasa-biasa. Mana. Cakap bukan gitu eh. Okey, stop. Share aku tengok punya share. Tengok. Sebelah sini ada. La ilaha illallah. Bayar aku buat part time malam ni kacau orang. Weh, macam cerita agak lain tu. Yang dalam rumah hantu tu. Blush ni macam blush Aisyah waktu orientasi. Dah kaya buat Okey, sabar. Lokman dengan makan tolong tenang-tenang sikit Syami salah bukan macam tu. Kat sini ke atas sini. Kau dah sampai ke bibir. Eh, blush bukan situ di atas sikit. Dah ajar lain-lain jadi Mana ada. Berbagi rezeki. Dah jadi. Tengok keadaan daripada sini. Ha, tu dia. Ha, memang ada bakat betul lah masing-masing. Tengok. Ha, wah. Pandang saja, pandang. Wah! Cantik! Cantik! Hidung shading. Wah, cantiknya! Macam mana? Okey, tutup mata. Mananya mas? Macam mana nak buat ni? Tutup habis. Tak ada kelopak mata macam mana? Kacau. Ada. Mana kelopak mata kau? Cuba jauh. Nak buat macam mana? Macam mana nak buat? Cuba jauh. Tis. Ui, tenang betul jadi dia shading. Gila lah. Okey, Lokman jadi shading. Makan? Tengok. Jadi siap. Ipan dengan Harry. Okey, Ipan jadi. Jadi siap. Pandai ya masing-masing. Korang ni memang lepas ni habis lah. Transformasi perempuan semua lelaki make up kan? Nampak? Bonding ni. Kan ni bonding ni. Bonding tanpa diorang sedar. Okey, kita bagi rehat sekejap. Korang tunggu kejap lagi bila diorang siap, okey? Let's go. Akak punya itu hostess tu pandai-pandai ganda. Pandai-pandai ganda. Fit akan cari juri lah. Kita kira 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, stop! Tibalah masa kita nak cari siapakah AI team lelaki paling cantik. Let's go! Alright, so Fit dah ready? Dah, kita nak dah pilih ready. siapa lelaki cantik? Excited sebenarnya. Excited? Sebab diorang effort penuh. So kita dah tengok macam mana planning. So tak dah nak tengok hasil je sekarang. Ya, yeah, betul. Dipersilakan. Kita bawa masuk. Okey, bersama kita nampak mentor-mentor diorang kat sini. Ini muka-muka yang mengajar diorang semua Dipersilakan. Kita bawa masuk lelaki cantik yang pertama. Irfan Daniel. Woo! Wow, slay. Wow. Okey, dipersilakan duduk. Seterusnya, kita bawa masuk Mat Khan. Cantik. Wah, itu beg aku tau. Kita bawa masuk Syami. Apa ni? Okay, Syami dipersilakan duduk. Ani Hakim. Lara. Okay, nak gimana? Situ. Siapa nama dia dulu? Sabrina.
pun ada. Seterusnya kita bawa masuk Loman Musa. Apa tu? Apa? Weh, Loman makan. Dan seterusnya kita bawa masuk ke kandang. Apapun saya tak tahu lah ya. Dia dah jadi Joker pun ada, Harley Quinn pun ada Okey. Seterusnya kita bawa masuk Harry Azrul. Wait. Ya Allah ya Tuhanku. Ini apa tiang kenapa ni? Ya Allah. Okey, dipersilakan duduk bersama beg anda. Seterusnya kita bawa masuk Ihit. Dan yang terakhir kita bawa masuk Aiman Junaidi. Shima weh. Alright, Fit. Okay. So ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 konsisten. Kita ada di tempat 1, 2, 3. Siapa yang paling cantik? Siapa yang paling Tapi cantik? dia bukan tengok pada orang. Dia tengok pada siapa yang make upkan orang Dia tu. sekali gaya ke apa? Gaya tu tak? Gaya tak? Ha, make up. Okay. Make up. Hmm. Fit pilih seorang ke? 3, 2, 1. Akak sekali dengan saya pilih. Betul. Okey, sekejap kita scan muka seorang-seorang. Sekejap. Kakak. Rasa ke korang macam takut tu. Bukan cantik. Sabar. Kena dekat muka. Semua putih kak. Ya kak. Kena dengan colour muka. Ini paling terasa. Tutup mata. Ni tak. Ni pun sama. Mesti dah skip. Jadi jom tutup mata. Tak, at least cantik kau. Kak, bunga dah layu kat muka sini. Kakak, ada sebab saya gunakan ke ganda tu. Hai, tu. Oh, dia tak ada lain ke? Gunung Fuji saya bawa. Kakak ada kat Fuji. Sabar. Sayang, tolonglah. So, tempat yang keempat, RM50 sahaja jatuh kepada Aiman Junaidi. Okeylah. Okey, Aiman sini dulu. Yang make up dia. Di tempat yang ketiga jatuh kepada Harry Azrul. So Ipan yang dapat. Di tempat yang kedua jatuh kepada Makan. Macam bujang. Dan di tempat yang pertama jatuh kepada Anit. Okay, sebab apa tau? Makeup dia clean. Betul. Makeup dia sangat clean Lepas tu complete. Lepas tu complete. Tak, jaga sikit hati. Buatlah top 5 ke apa. Okeylah, disebabkan cakap macam tu. Okey, nombor 5 Di tempat kelima jatuh kepada Ivan. Saya make up. Jatuh kepada lagi. Di tempat yang pertama akan membawa pulang sebanyak berapa yang tadi? RM500. Di tempat yang kedua akan membawa pulang sebanyak RM300. Di tempat yang ketiga akan membawa pulang sebanyak RM100 sahaja. Okay guys, so itu sahaja konten saya pada kali ini.
Minta maaf ini just for fun saja. Ini cara kita bonding sebab tak pernah saya teringin nak tengok diorang make up muka diorang. So inilah cara dia. Okay, so kita jumpa pada konten akan datang. Assalamualaikum.